Masih lagi di puncak bukit ini. Ada satu sebuah rumah ataupun bangsal di sini atas puncak bukit ini yang mungkin didirikan oleh pekebun owner tanah ni ataupun pekebun pokok getah ni. Rumah bangsal lah, rumah bangsal untuk simpan getah ke apa, skerap ke, untuk berteduh ke apa ke, tak tahulah, mungkin lah ya. Nampak gayanya dah lama tak dikunjungi. Kotor atas ni. Dah lama tak dikunjungi. Tengok tu Semak Samun, air pun bertakung. Dah dia. Yalah, kita tengok nak nampak gayanya hari dah gelap ni. Anytime boleh hujan ya. Gelap ni atas ni. Masya Allah, dah turut kira lah. Rasanya dah sampai puncak. Jadi puas hatilah sampai ke puncak ni. Walaupun tak semua pergi, tapi kurang-kurangnya dah sampai puncak ni. Okey lah. Jadi kita turun lah. Kita dah cuba mencari. Tapi Allah tak izinkan. Tak apa-apa dah. Kita redha. Yang penting kita dah usaha. Jumpa tak jumpa itu nombor 2. Yang penting kita usaha. Kita berdoa dan kita bertawakal kepada Allah. Allah nak bagi jumpa itu urusan dia. Bukan urusan kita. Kita serah pada dia. Mungkin kita tak jumpa pada hari ini. Mungkin orang lain akan jumpa pada satu masa nanti. Itulah yang kita harapkan. Lama dah tak masuk ke ladang ni. Kebun apa ni? Kebun pokok getah ni. Allah. Semak Samun. Bahaya ni, ular pun banyak ni. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ada berjaga sikit lah. Nampak cantik sikit. Kita turun insyaAllah. Alhamdulillah. Inilah keadaan bukit. Apa nama bukit tak tahulah. Tapi mungkin kalau kita tengok map, ada nama bukit ni. Mesti setiap bukit dia pasti ada nama dia. InsyaAllah. Alhamdulillah.